Masuk. Waalaikumsalam. Okey. So hari ni saya nak bincang dengan korang pasal mobility program kerja Queen. Saya rasa kita ni tak cukup ahli jawatan kuasa. Jadi saya nak adakan sesi interview untuk cari ahli jawatan kuasa baru. Boleh ke? Boleh doktor. Tapi kan doktor, kenapa doktor tak guna je sistem first come first serve? Sebab mostly macam pelajar-pelajar ni dia tak suka sangat interview. Betul tu doktor, nanti susah pula kita nak cari AJK. Tapi saya bukan apa. Saya nak tapis betul-betul yang pergi interview ni. Sebab saya takut diorang tak committed buat kerja ni. Sebab semua pengangkutan ni, pembelanjaan ditanggung oleh pihak fakulti. Jadi saya serahkan amanah ni kepada kamu berdua. Boleh ke? Boleh doktor. Korang tengok ke program tu? Program pergi membeli Jepun. Gimana? Membeli Jepun. Jepun? Ya. Bukan itu ke yang Sarah dengan Alisa jadi MP? Ya betul. Senang lah kerja kita. Nak masuk? Jom. The next day. Lawanya baju kau. Weh, korang. Oh, ini. Korang pergi mana? Dia nak pergi makan. Oh. Dah makan ke? Belum. Oh, kenapa weh? Tanya samping ni. Korang kan jadi program membeli punya MT. Kerja pun. Kenapa? Oh, betul. Tak adalah. Kita ada nak cakap. Kita nak masuk tau. Tapi ada interview lah weh. Lepas tu kau tak nak pergi interview hari ni. Boleh lah. Korang tolonglah. Boleh ke weh? Boleh je tapi ada manis-manis lah sikit. Ingat senang ke buat kerja ni? Manis-manis. Bukan setakat manis aku bagi. Bagi. Seorang Boleh lah. Lepas lah. Jom. Aku belanja korang. Okey. Meanwhile. Baiklah, depan saya ni Nurul, betul? Yang ni Diana. Betul. Okey, boleh saya mulakan sesi temu juga kita hari ni? Boleh. Okey, soalan pertama daripada saya. Sekiranya saya lantik kamu berdua untuk galas tanggungjawab jawatan kuasa ni, apa sumbangan yang kamu boleh beri terhadap program? Baik doktor, saya akan memberikan segala usaha. Salam. Doktor, boleh tak kita mengenal senarai nama calon yang berjaya sesi temu juga yang lepas? Oh boleh, tapi saya tak print lagi senarai nama tu. Oh tak apa. Kalau saya bagi kod PDF boleh ke? Oh, boleh. Nanti saya bagi dekat awak ya? Betul, nanti kita nak print. Okey. Terima kasih doktor. Sama. A few moments later. Weh, Sarah. Ni soalan apa weh? Weh, aku nak tanya kau ni pasal senarai nama yang doktor bagi kat kita hari tu. Kan kita kan nak masukkan si Siti dengan Liana tu. Kita nak buang nama siapa tu? Aku rasa kita keluarkan nama Diana dengan Nurul lah. Asal? Sebab aku tengok diorang tu bukannya macam join sangat pun aktiviti ni. Yelah, sebab nama diorang pun kat bawah kan. Okey lah, boleh lah. Nanti kau edit Okey. Okay. Right. Tomorrow. Itu yang keputusan video itu kan? lah. Tengok jap. Nama kita tak? Tak ada noh. Kenapa nak ada nama kita? Kalau kita tak cukup bagus lah masa temu juga hari tu. Maksudnya kita dah jawab kan soalan dulu semua. Dulu dia kan kenapa macam sedih je ni? Tak adalah, kita orang pergi temu juga hari tu tapi tak dapat. Kau baca sendiri program kan? Sebenarnya aku hari tu ada senarai nama untuk temu juga hari tu. Tapi ada dua nama kat sini, tak ada pun dalam senarai temu juga. Kenapa boleh jadi macam tu? Tu, hari ni kita baru je lepas habis kelas, kita nak pergi makan. So kita makan dekat Cafe Festi. Tu bukan Sarah dengan Elisa ke? Diorang ambil duit? Rasuah ke? Ni tak boleh ni. Ada benda tak kena. Tomorrow. Terima kasih kelas.
Ya, saya ada benda penting nak bincang dengan doktor. Benda apa tu? Ini tentang pencarian jawatankuasa. Okey. Hari tu saya ada nampak dua MP kita menerima suapan dari calon. Suapan? Ya. Saya terus tengok video ni. Ya Allah, sanggup diorang macam ni. Saya ni percayaan diorang berdua. Macam mana diorang buat macam ni kat saya? Kita kena buat tindakan ni doktor. 2 hours later. Waalaikumsalam. Kamu duduk sekarang. Saya nak kamu jelaskan apa yang ada dalam video ni. Kamu tahu tak? Saya ni bagi amanah kat kamu berdua. Kamu berdua pecah amanah Saya ni beri kepercayaan kepada kamu berdua. Macam mana kamu berdua boleh terima duit yang kawan-kawan kamu lagi ni? Kamu tahu tak? Pecah amanah ni boleh dikira 20 tahun penjara. Kamu nak ke 20 tahun ni kamu duduk dalam penjara saja? Kamu tak kesian ke kat mak bapak kamu tu? Saya ni akan beri hukuman setimpal. Saya lucutkan jawatan kamu berdua. Macam mana ni? Aku dah pasti dah jangan. Aku ke? Hei, azan pukul berapa Pukul 1 subuh. Aku nak tidur lah. Kerjakan aku Okay. Wait, tengok ni.